Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid Syekh bin Abdul Razak Syekh, pengarah urusan Menara Kuala Lumpur Seram Berhad dan juga pengarah urusan Hydroshop Seram Berhad. Menara Kuala Lumpur Seram Berhad adalah milik 100% Hydroshop dan saya adalah pemilik syarikat Hydroshop. Menara Kuala Lumpur Seram Berhad sejarahnya daripada semenjak asal penubuhan Menara Kuala Lumpur, daripada pembinaan sampai ke hari ini diuruskan oleh Menara Kuala Lumpur Seram Berhad. Jadi pada tahun 2021 dan 2022 apabila kerajaan memutuskan untuk membuat sambungan konsesi, syarikat TM buat statement 2021 yang mereka tidak mahu meneruskan. Jadi dengan itu, pihak kerajaan membuat jemputan untuk 5 syarikat Bumiputera untuk membuat tawaran. Jadi apabila buat tawaran, bermula dari bulan 2, kita melalui proses. Bulan 8 diputuskan untuk syarikat Hydroshop menjadi pemegang atau pembeli saham Menara Kuala Lumpur Seram Berhad 100% yang baru. So, selepas itu kami membuat rundingan dan akhirnya pada 31 Oktober 2022 kami buat sign pembelian 100% saham daripada TM dan kami bermula operasi pada 1 November. Apabila kami membeli syarikat Menara Kuala Lumpur Seram Berhad ni, syarikat ni of course dia ada dia bukan a freshman company, bukan syarikat baru, jadi dia adalah liability yang menyebabkan beberapa syarikat menarik diri. Jadi kami beli termasuk liability, tetapi debt liability juga kita dah buat calculation, kita memerlukan at the time sekurang-kurang 15 tahun untuk menguruskan konsesi ini. Jika tidak, kami tak akan beli. Yang ni memang kami konsisten, jika tidak, kami tidak akan beli. So, kami beli, kami sepatutnya 15 tahun, tapi bulan 11 ada lagi meeting yang apa kata diteruskan kerja-kerja WM Lab yang diluluskan untuk 30 tahun. Jadi, itu patut kami nak mempertahankan hak kami untuk 30 tahun ataupun sekurang-kurangnya 15 tahun. Selepas itu, fast forward, kerajaan buat keputusan nak membuatkan RFP untuk syarikat the open tender untuk masuk. Tetapi walaupun kami join, kami sertai, kami still reserve our rights kepada perjanjian ataupun persetujuan awal yang mana kami akan menguruskan 30 tahun. Setelah tender tu siap, memang it's not small tender, you kena letak bond 1 juta and all that. Kerajaan telah memutuskan untuk memberi kepada satu syarikat yang lain lah. Kami masih reserve our rights, dan ada tuntutan-tuntutan kerja-kerja yang telah dibuat yang kami ajukan daripada tahun lepas. Tapi sayangnya apabila kami membuat perjumpaan pada 27 Mac lalu, benda itu, tuntutan itu tiada kepastian dan hampir kepada tidak dapat ditunaikan. Jadi dengan sebab itulah pada malam 1 April tu kami datang, kami mempertahankan hak kami. Kami sebagai syarikat 100% Bumiputera, dan in fact Menara Kuala Lumpur ni bukan saja satu aset untuk pelancongan, ia adalah satu aset strategik. Dekat sini kami ada kawasan-kawasan yang yang digazetkan untuk tujuan keselamatan. Jadi itulah antara sebab pada awalnya 5 syarikat dijemput tu adalah semua syarikat Bumiputera. Okey. Tetapi
pada tahun 2022. Hanya pada 2024 punya tender tu, syarat tu dia hanya letak 30% saja. Okey. Itu satu part lah. Jadi pada malam 31 Mac tu, sebelum 1 April, kami mempertahankan tempat ni. Memang syarikat tu datang untuk masuk, kami tidak benarkan kerana kami telah membuat fail kepada mahkamah dan kami mohon mereka untuk menghormati undang-undang dan biar benda ini diputuskan oleh mahkamah. Dan alhamdulillah tiada apa-apa kekerasan berlaku pada malam tu. Dan semenjak 1 April sampai hari ini kami masih menguruskan dan kami juga telah maklumkan kepada kerajaan dan memberi jaminan bahawa selama kami menguruskan dalam keadaan status quo ni, benda ni akan business as usual. Pelancong-pelancong ataupun pengunjung boleh datang seperti biasa. All utilities elektrik semua tu masih di bawah kami. Semua tu ada dan ada agensi-agensi kerajaan di dalam aset-aset di dalam tower ni, semua tu kami akan sambung dan kekal untuk jaga, make sure electricity dia semua tu tidak terganggu. So hanya yalah, selepas tu kami berharap insya-Allah bila biarlah tunggu sampai keputusan mahkamah dikeluarkan, barulah apa-apa keputusan tu kita sama-sama menghormati dan memperakui keputusan mahkamah. Jadi reservation hotel, revolving hotel, restoran tu masih berjalan, booking masih diterima lah. Okey, untuk restoran tu, restoran tu adalah tapak untuk sewaan. Jadi insya-Allah start 10 April sekarang ni pun tengah cuti raya kan. Benda tu akan bermula balik restoran.